Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan hari ini dengan bismillah. Kita pergi ke titik ni. Kita cuba baling. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nampak gaya spot macam baru lepas cuci. Dah, patok dah. Mana dia? Memang elak. Jam. Jom pindah ni dek. Baru milih Aku lama dah munjun ke dalam tawa kayak ni tau. aku baru pandai jok cabut ke. Anak sumpah ini. Woi. Mantap. Itu dah boleh tarik nafas tu, Jam. Engkau dah strike tu, aku dah kira nafas lega dah. Allahu Akbar. Strike. Strike, geng. Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike, geng. Baling-baling jatuh terus makan, geng. Alhamdulillah. 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 Jam. Aku lama gumpau, Jam. Alhamdulillah. Jam. Ini kan haruan, Jam. Assalamualaikum. Alright, geng. Alhamdulillah, geng. Hari ni hari Sabtu 24 hari bulan 5, geng. Alhamdulillah aku dah sampai dekat spot ni, dekat ladang ni, geng. Dan tak sampai 15 minit, geng, aku kat ladang ni. Hasil yang pertama, geng. Alhamdulillah, mantap. Aku berjaya mendapatkan strike dengan cencurut dekat parit sebelah kiri aku ni, geng. Alhamdulillah. Alright, geng, insyaAllah video ni akan menjadi satu konten aku yang terbaru selepas sekian lama aku tinggalkan channel aku ni. Bukan sebab aku tak nak buat video dah, tapi sebab aku agak sibuk dan juga masa tu kurang untuk aku pergi memancing. Dan yang paling utama sekali, kumpau. Aku dah turun tapi kumpau. Okey, jang. Alright, geng. So hari ni alhamdulillah ada hasil. So bermakna aku akan teruskan untuk mencari lagi strike dengan cencurut, geng. Cencurut. Alhamdulillah, saiz elok. Lama aku tak dapat saiz macam ni. Memang lama gila. Aku sampai rindu saiz macam ni. Hampir 2 bulan. Daripada lepas puasa, paraya, sampailah ke hari ni. Alhamdulillah, hari ni aku turun dengan Jamri. Jamri pun tak kumpau, dia dah dapat seekor. Jamri ada kat depan sana, jauh. So aku pun tak nak cerita banyak, geng. Pada yang menonton, yang masih support AIC channel, aku ucapkan ribuan terima kasih. Welcome to YouTube Amijai. Dan yang pun sampai, mohon subscribe untuk channel ini, geng. So, geng, stay tune. Jom sembat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, geng. Setelah sekian lama, geng, aku tak merasa saiz. Ni dia ikannya. Alhamdulillah, puas hati. Walaupun baru seekor, tak apa, akan diteruskan. Sekarang ni, geng, ni dia umpan aku gunakan ni, cencurut handmade daripada Chaplin. InsyaAllah, geng, kalau ada rezeki aku bergasak lagi, aku kejap lagi. So sekarang ni, tadi aku dah strike, lepas tu barulah aku buat intro. Kemudian, so itu dia, geng, aku nak tunjukkan korang. Aku sampai-sampai tadi, aku terbaling ke situ. Berjatuh je dia makan. Alhamdulillah, geng. Saiz. Memang saiz. Kita try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada lagi, InsyaAllah, geng, akan ada rezeki aku.
Allah. Usaha kena diteruskan. Tapi kawan aku yang seorang ni. Ini dia Master Jamri. Dia dah strike dulu sebenarnya. Memang saja aku tak nak pergi dekat-dekat dengan dia. Saya tak? Saya macam nampak tadi. Mantap. Besar sikit lah. Takkan kita nak jatuh. Oh. Action. Dia kalau dia tak dapat Aku happy hari ni. Jarang aku dapat lesen awal. Dah kau kata kalau dia tak dapat lesen, jangan mimpi lah dia nak gelak macam tu. Ini satu ladang ni. Muka dia yang macam cencurut tu lawa, cencurut aku je lagi. Dalam semak dia jam, Dalam semak. Ada haruan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis motor siapa nak bawa? Jam tu. Baling. Dah macam pasukan ni dah. Allah, tak lekat. Aduh, dia makan umpan aku. Allahu Akbar. No. Ini apa Mi? Sampai macam tu dia bawa pergi. Minta maaf kawan. Sampai macam tu dia bawa pergi. Minta maaf kawan Minta maaf Jam. Aku ingatkan kilo. Patutlah. Seksa betin dia. Betin dia seksa. Ya Allah. Hang sembak sehasta terbang dah. Sehasta sembat. Aku ingatkan besar yang makan Tapi dia makan macam besar. Ya Allah, habis ni geng. Terbang. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini tak ada cerita lain. Aku tu pasal tapau lah. Barai dia punya pipi dia. Pipi barai. Aduh, terbang depan muka Jamri pula tu kan. Kita tanya apa pendapat Jamri. Apa perasaan anda bila nampak ikan terbang depan muka? Tak suka. Orang yang menyeksa nampak tu ikan yang terbang kat situ. Alright geng, strike kedua. Mantap geng. Lama aku tak rasa happy macam ni. Walaupun curut, mantap. Okay geng, stay tune. Alright geng, kita teruskan misi kita geng. Alhamdulillah ada 2 strike walaupun seekor tu curut, tapi dia beraksi baik geng. Dia terbang depan Jamri. Aku pun tak sangka. Hoi, naik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap lah Jam. Bukan senang nak tengok dia senyum macam tu. Aduh kan. Mantap Bawah belanak. Gelup dia main. No. Tak angkat, pegang ikan. Ni memang nasib. Ada ikan dia. Tak tinggi sikit. Nasib kau lah. Aku yang masuk kat Facebook lah. Nasib kau lah. Tek. Strike kat situ pula. Nak agak tak? Alhamdulillah nampak best, nampak gaya spot ni. Kita try tempat Jamri strike tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamri kata bawah belanak. Bawah belanak tu maksudnya tu je. Pulau-pulau yang timbul tu. Itulah maksudnya belanak. Oh, strike. Allah Akbar. Oh, dia lawan geng. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Hui, lucat terus jam. Alhamdulillah. Oh, saya hello. The fight jam. The fight. Aduh, alhamdulillah geng, strike ketiga. Ini saya hello. Lama aku tak rasa teruja macam ni geng. So kalau agak-agak reaction aku agak lebih-lebih kat dalam video ni geng. So aku minta maaf lah. Sebenarnya aku pun dah lama tak buat video. Dan juga dah lama aku tak strike macam ni. Alhamdulillah strike ketiga. Saya elok. So kita sambung lagi geng. Mantap. Dengan cencurut. Sekian lama aku bertekad untuk menjadikan video cencurut khas ni. Cencurut khas yang Chaplin buat ni. Dia ada benda jernih kat sini ni kan. Lawa. Aku tak puas hati betul kalau aku tak dapat bergasak guna umpan ni. So ni alhamdulillah 3 ekor geng. Mantap. Kita sambung lagi geng. Teruskan casting, teruskan menonton. Alright geng. Hari ni pagi ni aku dengan Jamdi. So Jamdi pun dah bergasak juga tadi, dah 3 ekor rasa aku. Aku fokus dengan umpan cencurut geng. Walaupun spot ni tak adalah heavy cover sangat. Dia ada rumput-rumput dan ada kawasan lapang dekat situ. Ni ya geng, cencurut. Cencurut ni. Ni strike aku yang keempat geng. Alhamdulillah. Aku lama tak bergasak macam ni. Strike keempat, saiz pun not bad. Boleh lah. Kalau nak kata cekak tu, lepas lah cekak aku. So yang keempat, cencurut 11 gram. So sepatutnya cencurut ni lebih sesuai kepada spot samai heavy cover. Cuma ada semak-semak macam ni. Tapi disebabkan fokus aku untuk umpan cencurut yang Chaplin buat ni, so aku fokuskan kat video ni untuk cencurut ni geng. So sekejap lagi aku ceritalah macam mana teknik aku gunakan cencurut ni. Sebelum tu korang layan dulu strike ni geng. Jatuh-jatuh terus diambil. Mantap geng. Geng, stay tune geng. Stay tune lagi geng. Mantap. Oh, strike geng. Alhamdulillah. Jatuh terus dia nah. Umpan jatuh terus diambil. Alhamdulillah. Hui, dia fight geng. Aku kena pergi kat ikan ni. Tak boleh biarkan dia lepaskan diri. Alhamdulillah. Woohoo. Boleh ha. Tak kasar sangat tapi mantap. Alhamdulillah geng. Alright geng. Sekilas info aku nak sembang sikit pasal gewang cencurut yang aku gunakan pagi ni geng. Berat dia 11 gram. Handmade daripada Chaplin. Woi, strike. Mantap. Alhamdulillah, Jamri strike lagi. Mantap. Alright geng, aku sambung Okay, body dia memang tiru body soft rock. Hook dia tiru kedudukan jump frog. Jadi gewang ni bukan jump frog, gewang ni bukan soft rock, tapi dia lain daripada yang lain, dinamakan cencurut oleh Chaplin. Okey geng. Ni aku cerita untuk yang belum tahulah. Kesesuaian gewang ni main dekat heavy cover. Kalau macam spot-spot macam ni, dia boleh tapi kurang feel. Cuma disebabkan fokus aku hari ni di menggunakan cencurut ni, jadi aku teruskan je lah. Tak kisahlah lubuk macam ni pun kita pedal. Yang penting aku strike. Yang penting aku boleh story mori pasal cencurut ni geng. Okay, cara dia kalau main dekat spot samai. Okay, baling action dia korang kena goyangkan. Jangan harapkan action dia, sebab cencurut ni memang tak ada action. Macam mana aku goyangkan ni, macam tu lah yang kena gunakan. InsyaAllah geng, kalau dia makan betul tepat kedudukan dia dekat hook tu geng, memang macam aku, tu tak tepat. Itu tak kena, memang tak kena. Tengok, kalau macam yang tu kan, ada rumput-rumput kan, kita balingkan dekat situ je. Lepas tu goyang-goyangkan.
InsyaAllah geng. Dia ada, dia tak kemurungan. Confirm geng. Kalau tepuk dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia menyerang daripada tepi. Alhamdulillah. Kena naikkan cepat, tak kerucut. Alhamdulillah. Hihi. Alhamdulillah. Syukur nikmat rezeki hari ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Geng. Alhamdulillah geng. Ini haruan yang kelima pagi ni geng. Sekejap. Okey, syukur. Okey, minta maaf geng kalau kau rasa keterujaan aku untuk video kali ni dengan strike aku agak melebih-lebih. Sebab pertama sekali aku dah lama sangat tak buat video dan lama tak bergasak. Keduanya alhamdulillah geng, hari ni aku berjaya juga menghasilkan satu video konten khas untuk umpan ni geng. Cencurut baru yang aku tempah daripada Chaplin yang aku dapat ni, memang dah lama sangat lah aku nak jadikan satu video khas. Dengan harapan aku sekurang-kurangnya aku bergasak 3-4 ekor. Alhamdulillah sekarang ni 5 ekor. Jadi keterujaan aku tu agak lebih. Ni hasil jambri. Dalam ni dia pun banyak juga dapat. Dia pakai soft rock. Dan aku dengan cencurut akulah. Alright geng. So aku memang aku sangat-sangat seronok hari ni. Sekarang pukul 10. Kami sampai spot ni lebih kurang pukul 8.30 geng. Sejam setengah aku dah naik 5 ekor. Jambri pun dah naik berapa jam? Weh, banyak. Banyak? Yang tapau saja pun 4. Tapau 4. Yang lain-lain curut. Benang peler je. Okey lah geng. Jadi geng, untuk video kali ni aku tamatkan sesi pagi ni geng. Sesi pertama aku komplot dengan jambri dengan menggunakan umpan gewang cencurut Chaplin. So pada sahabat-sahabat yang teringin nak membeli ni, korang boleh contact Chaplin dekat Facebook Chaplin JF Zidan. Direct je korang boleh order dengan dia. InsyaAllah dia akan buat. Cuma bila barang handmade ni korang kena sabarlah. Dia banyak ambil masa. Jadi geng, aku nak tutup video aku dekat sini. Lepas ni aku nak gunakan umpan lain pula. Aku masih lagi nak bergasak geng. Baru pukul 10 geng. Alhamdulillah 5 ekor. So geng, terima kasih sekali lagi aku ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sentiasa support AIC channel. Walaupun dah lama AIC hilang daripada video. Hilang dari radar. Alhamdulillah ada kawan yang sentiasa support jambri. Sahabat aku dia datang dari jauh hari ni memberikan semangat. So geng, jumpa lagi next video yang baru sampai. Aku mohon subscribe channel ni. Kepada sahabat-sahabat yang menonton tadi, welcome to YouTube FJ channel. Jumpa lagi geng, stay tune dan jom sembat. Assalamualaikum. Wow. Aku nak buat penutup geng. Ni umpan cencurut geng. Cencurut. Handmade daripada Chaplin. Nampak? 2 hook kena atas bawah. Padu. Okey geng. Aku nak cerita, aku nak buat penutup, dia pula strike. Okey lah geng, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.